Kongsi Facai. Bila tiba tahun baru Cina, isteri aku nampak macam biasa saja. Senyum dia sama, layan anak-anak, kemas rumah. Tapi di sebalik senyuman itu, aku tahu di dalam sudut hati dia ada rindu pada Abah. Arwah Abah dia seorang lelaki Cina Muslim yang kuat pegang pada agama tapi tidak pernah lupa tentang asal-usul. Dulu, setiap kali tahun baru Cina, kami mesti balik ke rumah Abah. Rumah kecil tapi penuh suara. Bau limau, bau manis bakwa. Waktu itu, Abah lah yang paling sibuk. Dialah tukang masak di dapur. Lepas tu senyum bangga bila anak perempuan tunggal dia memuji masakan dia. Ya, isteri aku satu-satunya anak perempuan daripada 4 beradik. Memang dialah yang jadi ratu hati Abah. Dan hari aku paling tak boleh lupa bila kami dapat anak kembar sepasang. Waktu itu, Abah lah orang yang paling bahagia. Dia dukung dua-dua sekali. Lepas tu cakap, "Ha ha ha, tamen, wu ping fan, tamen, selong yi fong." Aku dalam hati macam, apa lu cakap ni Acong? Untuk ubat kerinduan hati isteri aku pada Abah, aku buatlah bakwa sendiri. Nasib baik aku sempat belajar buat bakwa ni daripada Abah dulu. Abah cakap bakwa ni asalnya daripada masyarakat Cina Selatan. Abah ajar aku buat versi yang halal. Aku pun rindukan arwah Abah. Dialah bapa mertua yang paling baik. Tak pernah bezakan anak sendiri dan anak menantu. Aku ingat lagi masa kahwin dulu. Selepas sah akad nikah, semua orang sibuk bergambar. Tapi bapa mertua aku datang dekat aku. Dia genggam tangan aku cukup lama dengan mata yang sayu. Dia cakap dalam bahasa yang aku tak faham. "Jing bang mang, chao ku wo de hai che. Ru guo you yi jian ni bu zai jiang yao ta men le. Jing ba ta men ge hui wo." Lepas tu Abah tepuk bahu aku. Aku cuma angguk buat-buat faham. Malam tu aku tanya bini aku, "Abah cakap apa tadi?" Dia bagi tahu kalau aku pukul dia sekali, Abah akan bakar aku hidup-hidup. Aku jadi ngeri. Aku kahwin dengan anak Along ke? Macam tu je dia bodoh-bodohkan aku. Sekarang aku dah faham. Abah jangan risau. Saya akan jaga amanah Abah sampai saya menutup mata. Petang tadi bila bakwa dah siap, aku hulurkan sekeping dekat bini aku. Dia pegang lama, gigit perlahan dan tersenyum kecil sambil berkata, "Rasa dia sama. Rasa macam Abah masih ada dekat sini." Aku buat sekadar termampu sebagai seorang suami. Aku cuba bahagiakan hati anak perempuan Abah. Aku akan cuba menjaga amanah Abah sebaik mungkin. Kerana bila seorang ayah menyerahkan anak perempuan dia, dia sebenarnya menyerahkan seluruh dunia kecil yang pernah dia lindungi dulu. Dan selagi aku hidup, ratu dia tetap akan menjadi ratu sampai bila-bila. Al-Fatihah untuk arwah Abah.